Peminat lempeng pisang dan kuih tradisional, korang kena tengok video ni. Pelbagai jenis kuih ada, korang tengoklah sendiri tu ha. Dekat mana ni? Aku sekarang berada di Bazar Ramadan Taman Delima Kajang. Korang cari aja gerai lempeng pisang dan pulut panggang. Dekat sini bukan aja lempeng dan juga pulut, tapi pelbagai jenis ada. Jomlah kita tengok cara-cara adik ni buat lempeng pisang. Bukan pisang aja tau, diletakkan juga dengan kelapa parut. Kemudiannya dipanaskan di atas kuali dekat situ juga. Barulah ngam kan. Untuk harga pula, pulut panggang harganya RM1, lempeng harganya RM3. Kuih apam pun ada juga geng, tapi kelapa parutnya percuma ya. Bukan itu aja, kuih lopes pun ada ni ha. Bila dah semakin lewat, semakin ramai pula orang yang datang. Oh ya, terlupa pula, kuih Melaka pun ada juga ni ha. Badak berendam special pun ada ni. Puding karamel dan juga kuih koci. Jom kita bedah siasat apa yang ada dekat dalam lempeng pisang. Macam gini ha. Pulut panggang pula ada serondeng kelapa dan udang. Satu lagi hot sellernya, air tangan orang-orang lama, burger Malaysia. Sambalnya pekat, hitam melekat. Diorang akan berada di Taman Delima sehingga 29 hari bulan ini. Apa tunggu lagi geng? Boleh try!